Maknanya kalau selama ni orang duk kata associate Kelantan dengan kota dan sebagainya, itu tidak betul. Ya, cuma kita nak cari sampah ni mana-mana tempat pun ada lah kan. Sebagai contohnya, kalau kita pergi sebelum Kutip Sampah tu banyaklah sampah. Tapi kita dapati secara keseluruhannya kita sama dengan negeri-negeri lain juga. Maksudnya sebelum ni kita dilabelkan sebagai negeri-negeri yang cemar, kotor, stigma tu adakah Itu adalah pandangan orang. Dan macam YB Hilmi kata tu lah, kalau kita nak tengok dari sudut negatif, memang mana-mana pun ada negatif tak. Kita tengok dari sudut positif pun banyak. Contoh orang tak ambil gambar sampah tak. Tapi orang ambil gambar sebelum sampah tu dikutip. Kalau dia ambil selepas sampah tu dikutip, itulah.